Kali ni aku ada chicken soup, sup ayam daripada Arabi. Bekas dia macam ni. So cara hidangan dia, korang panaskan je ke dalam kuali atau periuk, ataupun korang panaskan ke dalam ketuha microwave. So jom kita buka. So dalam dia macam ni. Tuang ke dalam kuali. Lepas tu korang buka api. Itu aku satu tin ni cukup untuk 1-2 orang. Jom kita makan sup ayam daripada Arabi. Tak. Ketam dia lembut. Saya rasa daging ayam pula. Daging ayam dia okey. Korang berminat, korang boleh beli dan cuba rasa, okey?